Okay, so aku patutnya buat the what's in my bag untuk Computex. And inilah dia, aku nak tunjuk kat korang. Okay, so aku bawa Archer backpack 16 dengan Messenger 14. And ini water bottle air aku, power bank, dalam ni microphone. Tu dekat dalam ni aku punya kamera, tapi aku punya lens cap aku tak ingat kat mana, so aku ikat dengan getah dengan meja. Power bank lagi, universal charger kena ada. Just bawa 2 je USB-C cable, which is enough. And charger. Lepas tu aku bawa ROG Zephyrus 16. Wih, hilang pula dia punya ni. Inilah aku punya editing machine dekat sana nanti. And by sana nanti actually kejap lagi sebab aku dah tengah tunggu nak naik flight. Lepas tu dekat Messenger 14 ada kipas, ini penting. Bag ni wife aku akan bawa, so ada barang-barang dia. Dan untuk gadget is an iPad yang dah tua, tunggu masa nak kena ganti. Kamera yang aku bawa ialah Sony ZV-E10 dengan aku punya lens Viltrox 15mm f1.7. Itulah dia aku punya tag bag untuk Computex ni. Kalau korang tak tahu, Computex ni dekat Taiwan, and aku dah pernah pergi about 3 kali dulu. Lepas tu aku tak pergi about 4 years, and then now aku dah start buat balik konten ni semua, aku nak pergi balik. Lepas tu kan, KLIA 2 punya airport kenapa panas Ada apa-apa problem dengan aircon ke?